Assalamualaikum. Aira duduk, Aira mami tak nampak belakang. Ada tinggi. Hari ni kita naik kereta Duha, kereta Iris. Kan? Kereta Duha nama Iris kan? Kenapa nama dia sama dengan Iris? You don't know why? Ha? Ni kereta Iris? Jalan? Okey, boleh lah. Ni nak pergi mana ni? Pergi kedai. Nak pergi naik kereta ibu kan? Ha. Kita nak pergi beli barang kat kedai Kadiak. Ha. Lepas tu nenek dah tunggu kat kedai Kadik. Sekejap lagi kita beli barang. Bukan kita, Duha lah. Duha beli barang, Duha letak dalam kereta nenek. Ha, nanti nenek tinggal kereta. Nenek naik kereta dengan kita. Faham? Faham? Okey, cakap bye-bye. See you lagi. Iris, are you okay? Iris? Wah, ada rumah laksa kat Sekejap tu kat sini. Jom. Goreng-goreng lah. Inilah driver kita, Mak Muyu. Siapa punya lagi? Mak Mina lah. Takkan Duha punya. Mana nenek? Tak ada apa kereta nenek. Ni balik je ambil list barang. Oh, dah diikut dah. Nenek ada kat mana? Ha? Aisyah okey tak? Aish okey tak? Okey. Tu adik ke? Tak. Bukan? Kakak. Kakak Ira. Ni adik ke? Tak. Bukan. Baby. Oh, kedai Kadir pun dah jadi macam lain lah. Nampak tu. Nampak tu. Mamina lama tak datang. Mamina lama tau tak balik. Nama awak siapa? Tuhan. Duha apa? Sophia. Cium sikit. Kiss dulu. Sayang Mamina tak? Sayang. Tunggu. Kalau Duha nak turun, Duha nak beli apa? Lah, nenek tak sampai lagi. Ha. Ni nak beli barang untuk kenduri ah. Kita orang tengah shopping barang nak kenduri. Ni kenduri akikah budak ini. Nodoha Fia. Nodoha Filia. Mami kat kena tunggu. Anak mami ada. Anak mami. Oi. Lek-lek dah ha. Amuk. Ama. Okay, bye-bye. Cakap. Bye-bye. See you lagi. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Tengok dia orang nak buat chaos kat kedai. Tak dah sampai dah. Budak. Andu. Nanti ya. Ha? Sekejap lagi lah. Oh dia. Mampu tak nak. Iris. Iris Selena. Come. Ni yang goreng tu. Iya. What do you want? Tunggu. Ikut nenek, follow nenek. Nak beli gula. Alah, pen dalam beg satu. Pen lah kereta dah. Lebih dia duduk sini. Sedap. Sekejap nak. Bawang. Weh, budak-budak weh. Jangan dua hati duduk dalam. Ha? Bawang besar. Tak tahu? Tanyalah yang pandai masak banyak-banyak. Yang chef. Sekejap, dua dalam ni. Ha? Ya. Iris dengan ni. Tapi hati tak boleh buka. Allahu Akbar. Ni boleh buka. Air, kam. Ni budak kecil. Ni tu budak kecil. Yang ni dulu lah. Nah. Han tak boleh dah. Besar dah lah. Dah tengok rambut dah. Tengok. Siapa ikat ni? Tengok Duha rambut. Siapa ikat rambut Duha?
Neni ke Mami? Adik, saya ikat rambut. Chaos. Budak ni bawa pergi kedai. Nak buat air. Tengok ni. Nanti Weh, Han duduk atas gula ke tu ha? Mak, nanti orang makan, minum. Berang ambil last sekali apa? Ambil last sekali. Dua, nanti orang makan, minum, bau bontot dua. Betul lah, ambil tepung. Aira nak ni tak chips semua. Apa? Makan dalam kereta. Ni, cuba tengok adik. Mami, cuba tengok adik. Adik duduk. Adik duduk. Nah, ni. Bin apa? Mana? Ni. Ni Oreo. Iya. Oreo. Let's go. Iris. Bak. Nah, letak dalam tu. Kat rumah ada biskut tak? Ada. Mari kita beli biskut. Biskut. Sandwich cheese. Sini, Neni. Apa tu? Tak payah lagi tak boleh. Iris. Aku kan budak ni. Kasut. Shoes Neni. Duduk dulu, sit down. Ramai orang ni, jadi hilang. Orang Selangor. Hilang. Oh ni yang pedas. Ni. Ayo lagi dah buat. Siapa yang bagi list ni? Diorang ke? Ya saya. Sedap ke? Sedap ke? Ni dapat tu ha. Macam tu je. Tahu? Sekejap lagi Mami dia bayar lah. Bayar. Mami jangan ada perut baby lagi. Tak nak ada baby. Jangan apa? Jangan kahwin lagi. Mami dah kahwin dah. Mami dah kahwin dah. Mami dah kahwin dengan baba. Tinggal 2 Hafiyah. Alamak, 2 Hafiyah seorang-seorang. Alamak, 2 Hafiyah. Lalu 2 ha? Makan mana? Tepen. Kat Tepeng. Cakap jering lah. Kat kedai ni. Ayah pindah 2 ha kat rumah. Agent. Satu kotak tu lah. Kot. Ada berapa dalam tu? Ha? Dah guna satu? Stop. Nak ambil apa? Ambil apa? Lah. Wah, ada lesung batu. Sembat. Dah 7 tahun kahwin pun still lagi tak ada lesung batu lagi tau. Macam cari. Apa batu kedai? Apa? Bird. Bird masuk kedai.
Tepi orang nak lalu. Tepi. Aish. Batu tutup mulut. Ni ada berapa? Ada setengah kilo. Kenapa? Ya, tak berapa. Ada tesnya dulu ya. Ha? Satu. Masak itik, kambing. Gila. Ambil setengah kilo. Ni egg chef. Kenapa? Share. Weh, budak-budak. Hari ni rumah ke? Okey. Dia orang selalu masuk lotus sama. Bukan lotus lah. Aira tanya, Mami, kenapa bird masuk kedai? Ikut. Baris. Semut berkawat satu-satu hurrah. Hureh. Ha. Bird. Senang. Ada banyak ke bird? Satu resit tengok. Oh, berapa? Tu. Ayah tengok dua. Siapa? Laksa ibu Mami tunggu. Mi kari? Mama. Ayah. 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 Ya Allah, hidungnya aku. Peluh-peluh dah. Hey. Iris. Tuh. Kena Mami. Dengan Mami. Bukan dengan Nini. Kena Mami menang ini. Atuk. Tak payah. Atuk tak payah. Anak siapa tak tahu mana cakap. Aira, adik ikut. Don't touch anything. Tengok, peluh-peluh dah ha. Ibu memang suka buat keluar-keluar. Sini nak beli cabai kering dengan laksa tu. Nak pergi sana. Cabai kering dengan laksa tu. Ha, belilah. Cabai kering. Oh, hak ni hak untuk tu. Tak cukup lah, punya banyak lah. Tanya aja. Kalau kamu rasa tak cukup, pergilah beli. Duha. Bagi air sekali, Ais. Aira. Tiga anak Cina ini buang kat tong sampah baru tahu. Aira, angkat sikit seluar awak tu. Apa? Nampak spender. Angkat. Tutup spender tu. Sana. Tak mau pegang adik. Jalan. Don't touch. Semua berkawat satu-satu cepat. Jalan. Ikut Neni. Follow belakang Neni tu. Jatuh kotak-kotak tu Mami tak tahu. Lari dah lah. Janganlah cium buntut Neni. Lagi. Tengok depan. Dapat. Dah. Dah ke? Duduk diam. Peluh-peluh. Ha? Air. Kena bayar dulu baru boleh air. Jom kita bayar dulu. Kita bayar dulu. Nak air. Nah, last one. Ada one. Take one. Take je, ambil je. Oh. Sini. Nak ayam. Ayam apa nak?
Ayah. Ada ayah apa? Kejap lah. Ambil air yogurt ni. Dua anak air apa? Yogurt apa? Tak nak lah ni dengan air ni. Ha. Kakak Aira ambil anggur. Aira ambil kat adik. Mangga. Mami. Adik nak milk? Milk. Set milk je. Ambil ni lah. Nah. Mami. Air. Sekejap. Mana? Dua anak air apa? Tak nak lah. Air mana? Ribena ke apa? Ambil yang kat sini je. Tak nak mana-mana je. Okey, jom. Bayar dulu baru boleh minum. Allahu Akbar. Bangun. Stand up. Dah, bangun. Ya Allah. Sekejap. Nak bayar. Letak sini dulu. Tak kat kaunter. Kita bayar ni dulu. Hai. Malam. Mana air awak tadi? Ambil. Tak. Tumpang ni. Mai dua angkat. Pergi letak dekat kaunter sana. Tu. Letak di situ. Saya nak bayar. Tak mau. No. Dia berpindah ke akaun lain. Bayar boleh ni. No. Iris, no. Tak mau. No candy. Adik bukan makan pun. Dia tak mau. Tak mau. No. Ni nak bayar. Ni adik ambil ni. Sorry. Dia baik dah. Tentang. Minum ni. Dah. Ambil. Sudah. Tak mau. Awak tak makan candy. Boleh ni. Lain je. 32 singgit. Yeah. 32 Okey, terima kasih. Kau baik sikit. Di mana? Ni. Nak apa? Air. Apa dia? Tanya Abang Nuri apa. Nah. Siapa punya air anggur grape? Ada telan ni ya? Bahannya nanti. Ya, dia boleh Tapi atuk nak bayar. Don't shout. Tolong. Sabar sekejap. Mami ni ada tangan dua saja. Tahu. Sabar wahai. Beg duit ibu. Semua masuk beg. Ni mana kopok-kopok hak yang kita kopok hak makan habis tu Mas ni.
bayar. Tak payah. Wah, bukan ni bang ni. Dah bayar. Dah bayar. Ah, apa nama? Yang bebek dua biar. 200. Bang besar. Satu Alia. Untuk letak nah, Iman. Pasal dua Iman. Dua beg lah. Alia, bawang putih, sal garam, enam, Thank you. Jangan pincit. 8, putih kering, bawang putih, cabai kering 2, Bebek pakai cat kan? Bebek pakai cat kan? cabai lain 1, es 1, gula 6. Oi. Oh, Mina duduk. Cangkung kat sini kan kau orang malu. Orang malu kita. Pilih pakai mana? Dia tengah alam. Ni, sini. Duduk tepi sini. Sini, come. Duduk tepi ni nak menyangkung mesyuarat. Sini. Sit down. Squat down. Dia bermesyuarat. Mesyuarat cangkung. Dua squat down juga. Cakung. Jom. Ya Allah, puluh-puluh. Berpuluh-puluh. Sini, pegang. Pegang sebelah je air tu. Jangan picit. Amin. Nampak tu lori. Careful. Lori. Sekali je. Come adik. Adik, go. Anduk kunyah straw belum. Ni. Adik nak naik dengan Neni ke naik dengan Mami ya? Ini tak apa nak beli ikut sebab nak beli tadi ikut dulu. Mas tengah. Sini. Sini. Set. Weh, budak. Masuk. Seorang memandu. Aku. Sirap je tak ambil. Tak apa. Menyah kau. Kasih dah ambil dah. Hey, Iris Zalaina. This is not your car. Go back. Berambas loh. Dia tu aku tepi. Tepi. Ada duduk belakang. Ikut. Iris buat Iris. Siapa Iris? Kakak nampak dia. Dah habis tu. Macam nak ambil. Pasal ni. Macam mana aku dah bagi habis? Ni, tengok ni. Sit down. Okay, wipe your hand. Weh, ayah akan aku letak atas tu je. Air tumpah dah ni. Buka kasut adik air dah bang. Tolong buka kasut adik Iris. Take off your shoes first. Ni mana cuci kereta? Kata Tia cuci RM38 nak. Kat yang kuning tu. Meh, give me your hand. Awak lah, give me your hand. Iris, sekejap Mami buat. Cakung kalau jalan tadi terlentang belakang. Mami nak tak marah dua. Mami nak marah Iris. Iris tu baby tak duduk diam-diam. Iris, bukan betul. Baik. Garang kan, Mami nak kan? Ketawa sikit. Dia kena marah dengan mami dia tu baby. Dia tak takut pun Mami nak garang. Sini. Orang lain yang takut ni. Dua, lagi sebelah tangan. Dua biar kan? Dah. Ya kan. Lagi sebelah Oi, bawah. tu adik hang duduk gitu. Lagi terlentang. Bak sini, Mami buka.
Dia makan yang tu dia isap yang coklat tu. Wait. Duha. Dah ingat ke Duha Fia? Jangan nak. Dah. Dah. Man, tolong masak nasi 1.5. Okay. Tak cepat nanti nak balik makan. Hang bawa keluar yang dalam tu, letak dalam sikit lah. 1.5. Okey, baik. Pergi kedai bawa 3 orang. Jenuh Duduk. Nak makan duduk adik? Duduk sandal. Tu beg Duha tu letak kat bawah. Letak kat kaki bawah. Ni. Tu Aish punya beg pun letak sini juga. Yang kuning tu. Amin nak kona. Pecah. Mami. Apa dah? Apa dah? Atuk sembelih itik 5 ekor. Ada lagi. Duha tak bagi. Ada lagi. Duha cakap, kenapa sembelihnya ni? Ni buang ni. Hey. Buang. Kenapa dah? Dia tak puas hati, dia nak keluar. Dua tanya kenapa sembelih. Aku cakap kuat dulu. Sembelih mana? Sembelih mana? Sian Duha. Tu tengok geng dia seorang je duduk kat tu. Tu. Tu ada seekor je Duha ada tu. Siapa je? Ni dapur. Tu atas jalan tu ada Duha seekor. Dalam tu ada. Sayangnya Duha dengan itik. Jom, Kak. Nenek nak naik. Kita nak pergi tadika. Nak pergi tengok orang pasang belon. Orang pasang belon esok lepas mandi malam. Dia nak tengoklah kawan dia yang kena sembelih tu. Jom. Aira nak. Cek. Ni apa? Antena? Antena ke? Ya? Jom kita pergi tengok itik-itik Duha kena sembelih. Apa lah nak jawab? Duha cakap kenapa sembelih itik tu? Itik Duha kena sembelih. Mati dah. Aira, kamu ada pijak tai ayam, tai itik? Angkat seluar Aira, nanti kena. Jom. Yalah ada lagi nu dalam kandang nu. Tengok bawah. Nanti kita beli. Sekejap lagi awak naik kereta. Pijak tai. Satu. Mami, saya. Memang darah, tengok. Ikut mami jalan mana? Apalah Tok ni sembelih itik Duha. Mami. Mi. Dak. Tu dak ada lagi seekor tu. Dah tapi jalan. Tu lah Duha dak. Ni.
Ha, lagi? Tengok tu, duduk sedih je. Tu ada lagi. Dah jalan tu. Dua sedih ke? Tu ada tu seekor. Dia dah lari ke situ dah. Makan, boleh lah. Toh? Tu ada tu lagi tu. Buat wani yang belah. Dalam kandang ada lagi. Tu jangan marah atuk tu. Baju merah tu yang tembelih. Atuk. Tengoklah kandang ada lagi. Sedih-sedih. Ni ada lagi ni ah. Nak belah buang lah. Tak nampak. Tu atas jalan tu. Dua tu. Tu. Atas kandang tu tengok kandang. Tengok kandang. Tengok kandang. Tu je. Duh. Kalau ni habis lah, ajak belah. Tengok bawah. Sedih lah. Aish? Aish? Nyamuk. Pak buat lagi. Nyamuk tu kali yang balai tak lain. Mosquito. Apa? Nak tengok dak juga? Tak nak lah. Tumuk duha tu deh. Oh, merah mata budak tu. Mainan tepuk tu. Tak usah. Eh, Biasa tu. Baik tapi dia selamba lah. tu tengok dak. Kita tengok dak yang hidup. Nyamuk lah sana. Kita tengok dak. Tu dak. Tu. Dia lari, dia duduk seorang. Tengok mami kejar dia. Hana. Dul. Set. Kejar dak. Kuat. Ha, kuat. Oi. Wah. Dia fly oh. Dia lari, dia fly oh. Ini kampung saya. Ha, tadi duck fly. Apa? Dia bukan lari, dia fly. Dia fly. Ha. Fly gila lah. Tak gila lah. Ada itik? Ada berapa ekor? Tu pakcik tu cakap sekejap lagi dia nak sembelih semua. Baik dua pergi duduk dalam kandang tu jaga. Jangan belah, tak boleh. Okey, tak boleh buat lah. Okey, kalau boleh boleh buat. Okey. Kalau tak dia nangis. Tinggal dia. Tinggal Pak Long. Ya. Masak sedap-sedap oh. Dak tu macam tu tadi. Dia fly. Seru dak oh. Dua cakap. Atuk kenapa sembelih itik dia? Nanti dia tak ada kawan. Dia kan selalu duduk dengan itik kat kandang. Nanti hari Ahad ni Duha makan lah. Duha makan dia pula. Sedap. Bye-bye. Bye-bye Tok. Bye-bye adik. Bye-bye. Bye-bye siapa? Bye-bye PO. Punya banyak aktiviti hari ni. Ni tunggu dekat Tadiko pula. Orang pasang super duper. Adik. Apa adik? Pupu. Wah. Puyo, Spiderman oh. Adik, kenapa adik pupu? Mami yang kedua je pupu. Ha, apa?
Spiderman. Wuyo. Wah, hebat oh. Wow. Wow. Air? Air. Nak buat apa, Dik?